Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Naura Safia binti Hafizul Hakim dan Ranger Geopark SK Dusun Tua. Kami ingin menerangkan tentang kolam air panas IKBN Dusun Tua. Dusun Tua terletak dari Batu 14 hingga Batu 16 di bawah Majlis Perbandaran Kajang. Dusun Tua merupakan kawasan berpotensi tinggi sebagai hak pelancongan Selangor. Sebab apa? Sebab kawasan ini penuh dengan tarikan alam semula jadi seperti sungai, air terjun dan gunung. Dusun Tua bertambah indah dengan adanya kejadian alam dan manusia di sepanjang Sungai Congkak, Sungai Gabai, Sungai Manggis serta Gunung Nuang. Hasil sentuhan batuan gunung dan sungai dapat menghasilkan banyak air seperti air terjun dan air panas yang menarik ramai pengunjung datang ke Dusun Tua untuk berkelah dan rekreasi. Sebenarnya, ada banyak keistimewaan tentang kolam air panas Dusun Tua. Antaranya ialah kolam air panas adalah sumber semula jadi hasil tindak balat sulfur dalam tanah, menghasilkan air panas yang bermanfaat untuk kesihatan. Air panas semula jadi di sini dipercayai mempunyai banyak khasiat untuk kesihatan. Antaranya ialah mengalirkan peredaran darah, mengurangkan sakit sendi dan otot. Selain itu, air panas di sini juga cukup panas untuk merebus telur. Menjadikan itu satu pengalaman yang unik dan menarik. Di samping itu, kolam air panas di sini juga termasuk dalam geopark dengan kepentingan dari segi sains dan warisan budaya. Terdapat beberapa hot spring berdekatan di sini, seperti di MPKK, Sungai Serai dan Kampung Jawa. Pada hari ini, kami berdua berpeluang melawat kolam air panas Dusun Tua di IKBN. Suasana di sini sungguh menarik dan mendamaikan. Betul tak, Kemar? Ya, betul tu Insyirah. Awak tahu tak kenapa kolam air panas di sini sangat popular dan ramai orang datang? Akmal, saya tahu kenapa. Kerana airnya suam dapat membantu menyihatkan badan. Ramai pengunjung datang untuk berendam kaki dan berehat bersama keluarga. Insyirah, selain itu, kawasan sekeliling kolam air panas ini banyak pokok menghijau, sungai yang mengalir tenang dan udara yang segar. Pihak pengurusan juga menjaga kebersihan di kolam air panas ini dengan sangat baik. Kawasan kolam air panas ini juga menyediakan tandas untuk kemudahan dan keselesaan pengunjung. Bukan itu sahaja, di sini juga turut menyediakan tabung menderma untuk pengunjung menderma. Selain di IKBN Dusun Tua, kolam air panas juga terletak di belakang Surau Al-Muttaqin berdekatan Sekolah Rendah Agama Dusun Tua. Mari kita tengok apa yang ada di sini. Kemudahan di sini cukup lengkap untuk kegunaan para pengunjung. Contohnya, pondok berehat, gayung, baldi dan tandas untuk bilas dan menyaring pakaian. Saya Nurul Akmal binti Abdul Rauf Afendi. Saya Nur Alia Insyirah Hasibuan binti Ahmad. Saya Nur Alisha Iris binti Muhammad Musyarif.